Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sri Sentosa Gemilang bersama. Saya Miftahul Sada binti Abdullah, pengacara TVPSS Sentosa Media SMK Sri Sentosa pada hari ini akan membuat liputan berkenaan program Ihya Ramadan SMK Sri Sentosa bagi tahun 2025. Sempena bulan Ramadan pada tahun ini, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan bulan Ramadan. Antara aktiviti yang dijalankan adalah Tadarus Al-Quran, Imarah Duha, kuliah 5 minit, majlis berbuka puasa dan pelbagai aktiviti menarik yang lain. Tanpa membuang masa, mari kita sama-sama menyaksikan sedutan aktiviti yang telah dijalankan. Tujuan program ini diadakan yang pertama adalah untuk mengimarahkan Ramadan lah, dan juga mengimarahkan dia di sekolah. Dan yang kedua, saya ini untuk mengikatkan silaturahim antara kita semua warga sekolah dengan murid-murid di SMK Sri Sentosa. Alhamdulillah setakat ini lancar. Makanan pada awalnya kita nampak macam tak cukup je kan, tapi Alhamdulillah hari ini dah macam bazar Ramadan dah penuh. Saya rasa dukung seronok. InsyaAllah kita akan dijadikan aktiviti tahunan lah. Pada pandangan saya, majlis pada hari ini berjaya dan juga berjalan dengan lancar. Semua makanan dia banyak dan juga semuanya sedap. So, saya pun memang rasa kenyang dan juga puas hati lah.
kita dapat menjayakan program yang dikatakan penutup bagi program akhir Ramadan. Untuk makluman semua, program ini majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa syafa'atil Qur'an wa'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Pada pandangan Tuan Putu, bagaimanakah sambutan yang diberikan oleh pelajar dan guru untuk program ini? Okey, untuk program ini Alhamdulillah sambutan meriah. Tapi kita hadkan kepada peserta dan penerima dan guru-guru itu sajalah. Kerana kelas terpaksa kita jalankan juga sebab dah banyak kali Jumaat ada program dan mengganggu PDPC kelas cikgu-cikgu dan murid-murid. Baiklah, apakah harapan Tuan Penetua selepas berakhirnya sambutan ikhlas Ramadan? Okey, harapan saya ialah agar semua amalan kita dalam Ramadan sebelum ini dapat diteruskan di bulan-bulan 11 bulan yang berikutnya, dan semoga kita akan terus beroleh kejayaan hasil daripada tarbiyah madrasah Ramadan. Itu saja soalan daripada kami. Terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah, boleh perkenalkan nama? Okey, Waalaikumsalam. Nama saya Ustazah Siti Nabila binti Sukri. Baiklah Ustazah, boleh Ustazah maklumkan apakah jawatan Ustazah untuk program sambutan Ihya Ramadan pada tahun ini? Okey, jawatan yang saya pegang untuk tahun ini adalah sebagai setiausaha yang pertamalah dan merangkap ketua panitia bagi untuk menguruskan sepanjang bulan Ramadan ni. Okey. Pada pandangan Ustazah, bagaimana sambutan yang diberikan oleh pelajar dan guru untuk program ini? Okey, sambutan dari segi pelajar dengan guru sangat-sangat memberangsangkanlah. Sebagaimana yang dimaklumkan, kita ada beberapa program, contohlah seperti kulim, dan sangat-sangat mendapat penyertaan daripada pelajar. Dan kita juga ada anjurkan nuzul Quran, kuis nuzul Quran juga mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkanlah, lebih daripada penyertaan 150 lebih apabila kuis itu dimulakan. Okey, yang ketiga, kita juga ada program cepat khatam. Dan untuk makluman semualah, kita dah ada beberapa orang murid yang telah mengkhatam Al-Quran dengan jayanya bersama dengan rakan-rakan, dan ada juga yang khatam secara individu. Soalan terakhir, apakah harapan Ustazah selepas berakhirnya sambutan Ihya Ramadan pada tahun ini? Okey, harapan Ustazah, walaupun macam kita tahu sepanjang bulan Ramadan ni kita sentiasa mengejar ke arah untuk melakukan amal jariah, kebaikan, dan dalam masa yang sama juga Ustazah harap yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan daripada awal sampailah akhir, tak kira siapa kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang murid ataupun mana-manalah sebagai ibu bapa sekalipun, diharapkan apa yang kita cuba lakukan pada bulan Ramadan, benda tu menjadikan istiqamah kita untuk terus berjaya, untuk terus kita amalkan walaupun setelah habis bulan puasa, bulan Ramadan pun, dan ia juga menjadi penambahbaikan lah untuk diri kita menjadi lebih baik. Okey, itu saja. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah, boleh perkenalkan nama Ustazah dahulu? Okey, nama saya Hanisa binti Burhanuddin. Okey, baiklah Ustazah, boleh Ustazah maklumkan apakah jawatan Ustazah untuk program sambutan Ihya Ramadan pada tahun ini? Untuk tahun ni saya diamanahkan sebagai penyelaras program Ihya Ramadan. Pada pandangan Ustazah, bagaimanakah sambutan yang diberikan oleh pelajar dan guru untuk program ini? Alhamdulillah, sambutan yang diberikan oleh murid-murid sangat menggalakkan, begitu juga dengan guru-guru. Akhir soalan, apakah harapan Ustazah selepas berakhirnya sambutan Ihya Ramadan pada tahun ini? Okey, harapan saya yang pertama, mudah-mudahan dengan program Ihya Ramadan ini, murid-murid SMK Sri Sentosa dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, melalui program ini juga diharapkan murid-murid dapat
menghayati kebesaran agama Islam. Begitu juga guru-guru, dan yang ketiga diharapkan melalui program ini hubungan silaturahim antara guru dan juga murid-murid akan lebih erat. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Dengan itu berakhirlah sudah program Ihya Ramadan pagi tahun 2025. Semoga semua aktiviti yang diadakan dapat mendorong semua warga SMK Sri Sentosa untuk meningkatkan amal ibadah sepanjang tahun ini. Saya pengacara anda untuk hari ini, Miftahul Saadah binti Abdullah. Jangan lupa like, komen dan share. Sehingga kita berjumpa lagi. Kami, warga SMK Sri Sentosa mengucapkan Selamat Hari Raya